Lambakan durian ketika kemuncak musim Raja Buah itu kini dimanfaatkan orang ramai untuk menghasilkan juadah istimewa iaitu tempoyak. Di Perak, lebihan isi durian berkualiti diolah menjadi tempoyak yang disimpan sebagai stok dan jualan luar musim sekaligus menambah nilai kepada hasil Raja Buah itu. Berkisahnya dalam segmen Potret Inspirasi. Tempoyak tidak semestinya dihasilkan daripada durian yang rosak atau terlalu masam. Sebaliknya, isi durian segar juga boleh digunakan untuk menghasilkan juadah tradisi itu. Di kampung Kinjang Cenderiang, para pengusaha tidak menang tangan menghasilkan tempoyak menggunakan durian kampung yang berkualiti. Proses pembuatannya juga tidak rumit apabila isi durian hanya dicampur sedikit garam sebelum disimpan dalam bekas kedap udara untuk diperam sehingga menjadi tempoyak berkualiti yang boleh disimpan lebih lama. Durian tengah murah lah kan. Jadi makcik buat tempoyak itu yang boleh je. Sebab tempoyak ni kalau dia boleh simpan lama, kita masuk dalam freezer. Dan tempoyak ni kita akan simpan boleh sampai setahun. Macam itulah. Jadi kalau dulu durian yang kurang elok kita jadikan tempoyak kan. Tapi sekarang durian yang elok pun kita jadikan sebagai tempoyak. Alhamdulillah, harga pun menarik daripada harga jual durian. Sekilo boleh pergi ke RM15 ke RM20. Bekalan dan harga tempoyak yang konsisten serta stabil di pasaran menjadikannya produk yang boleh dijual sepanjang tahun. Keadaan ini juga didorong oleh permintaan yang tinggi dalam kalangan penggemar tempoyak sekaligus menjana pendapatan tambahan untuk pengusahanya. Tak sempat nak cari pun.